Pernah tak korang perasan ada orang dia masuk kedai makan, tiba-tiba ramai pelanggan datang kedai tu? Ataupun ada individu yang pergi ke mana saja, semua orang suka dekat dengan dia. Itu bukan kebetulan tau korang. Itu adalah aura positif. Aura adalah medan tenaga yang mengelilingi setiap manusia. Dalam Islam, kita diajar tentang keberkatan, ikhlas dan husnuzon, yakni bersangka baik, yang semuanya menyumbang kepada aura positif seseorang. Kajian menunjukkan bahawa emosi dan fikiran seseorang menghasilkan gelombang tenaga yang boleh dirasai orang sekeliling. Contohnya, orang yang bersyukur dan bahagia memiliki aura yang menarik rezeki dan kebaikan. Orang yang sentiasa bersedekah, murah hati, dia akan memancarkan aura tenaga yang membuatkan orang selesa berada di sekelilingnya. Orang yang sentiasa berzikir, sentiasa berdoa, dia mempunyai ketenangan dalaman yang menarik, rahmat dan keberkatan. Senyuman yang ikhlas pun dia memberi aura positif dekat orang sekelilingnya. Siapa tahu dengan hanya berada di sesuatu tempat, korang boleh menjadi asbab kepada pintu rezeki terbuka luas untuk diri sendiri dan juga orang lain.